Bila cerita pasal beli property ni, ada 4 benda je kenapa orang nak beli property. First one is untuk kau pakai sendiri. Kau tak boleh lah komplain yang property tu rugi. Sebab apa? Kau tak beli property tu berdasarkan nombor. Kau beli sebab emotional reason. Bini kau suka, family kau suka. Dan ada 3 lagi. So dia ada nombor 2 kenapa orang nak beli property adalah beli property untuk dapatkan cash. Pelik kan? Biasanya kena keluar duit banyak untuk beli property, tapi actually kalau beli property at 20, 30, 40, 50, 60% diskaun macam kita, you memang boleh beli property untuk dapatkan cash. Hari ni banyak property yang you boleh beli dapat 100,000 cash. Ada yang sampai 200,000, tahun lepas ada yang sampai 500,000 pun ada. Now, dapat cash tu apa? Satu, obviously untuk renovate property tu supaya boleh sewa lagi tinggi. But you juga boleh gunakan cash tu untuk pergi settlekan personal loan, car loan, hutang credit card, naikkan you punya simpanan, berhenti kerja untuk start a business, hantar mak pergi umrah, hantar family for medical reason, whatever. Sebab dia punya rate jauh lebih murah berbanding dengan kau buat personal loan. Sebab yang ketiga kenapa nak beli property adalah sebab nak dapat cash flow ataupun duit ekstra tiap-tiap bulan. And property yang bagus cash flow dia adalah property yang boleh dapat lebih kurang RM500 sebulan dan ke atas. Itu kita panggil property yang bagus untuk cash flow. Bawah 500 tu so-so level-level beginner noob lah basically untuk kita. Minimum 500 biar berbaloi. You ambil masa untuk uruskan property tu, pening kepala beli property tu, minimum kena buat 500 lagi. Last sekali adalah mereka yang beli property sebab nak buat duit bila jual. So dia nak beli under value lepas 3-5 tahun jual pada harga RM100,000, RM200,000, RM300,000 extra. Macam ada klien kita yang dulu beli kat Johor, rumah RM500,000, hari ni dah ada orang offer lebih RM800,000. So dah RM300,000 capital gain. Tak sampai pun 5 tahun. 4 je sebab kenapa nak beli property. Own stay, cash out, cash flow, capital gain. Konsep dekat FAH Capital ni, tak ada property yang salah bila you are clear dengan you punya goal.